Vietnam akan tertekan kalau isu 7 warisan lulus. Bukan Vietnam saja guys. Konoha pun tertekan. Pakcik. Dan akhirnya hari ini, baru je tadi, FAM telah mengeluarkan pernyataan rasmi di mana rayuan kita telah pun ditolak. Ya, kabar tidak sedap kembali menimpa jagat sepak bola tetangga. Upaya banding yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atas sanksi dari FIFA, terkait kasus dokumen palsu 7 pemain naturalisasi menuai jalan buntu. Pasalnya Komite Banding FIFA secara resmi menolak banding yang diajukan FAM. Sehingga, hukuman yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA pada 26 September 2025 tidak gugur alias masih berlaku. Setelah analisis dan sidang, FAC memutuskan untuk menolak banding tersebut. Itulah pernyataan resmi FIFA. Hal ini sontak membuat jagat maya tetangga kembali riuh dengan keputusan terbaru dari FIFA. Malam tadi, FIFA mengesahkan pergantungan 7 pemain warisan kita dikekalkan. Mereka tak boleh main bola selama 12 bulan dan juga dikenakan denda-denda. Bukan tu saja, pasukan bola sepak Malaysia kita kemungkinan besar terlepas aksi Piala Asia. Untuk buat lagi tahu, FAM mungkin dikenakan pergantungan selama 5 ataupun 6 tahun. Sekarang nak salahkan orang tu, salahkan orang ni dah tak guna, dah terlambat sangat dah. Cuma pesanan saya kepada orang tu dan orang ni, cuba fikir apa nasib pemain-pemain Liga Super kita, pemain-pemain Harimau Malaya kita. Breaking news, FIFA tolak rayuan FAM. Apa benda ni weh? Hai, nampaknya guys tak ada manis-manis sebagaimana diramalkan oleh TMJ hari itu. Baru saja keluar, FIFA kekal dengan keputusan sanksi ke atas FAM serta 7 orang pemain atas kesalahan pemalsuan dokumentasi. Hukuman yang sama dikekalkan di mana FAM kena bayar 1.8 juta ringgit kepada FIFA. Dan setiap pemain pula dikenakan denda RM10,000 serta kena ban dari main untuk 12 bulan. Berat bro. FAM yang terkejut dengan keputusan FIFA ada masa 10 hari untuk minta motivated decision dan seterusnya 21 hari untuk buat rayuan kekas. Jujur cakap, abang tak terkejut dengan keputusan FIFA. Tak mungkin mereka akan lepaskan skandal yang besar macam ni. Tapi aku tetap setuju kita bawa kes ini kekas walaupun peluang nipis ke apa, kita lawan sampai akhir. Kerana ini bukan saja pasal bola sepak tapi maruah negara juga di atas garisan. Yang penting fans Harimau Malaya serta rakyat Malaysia kita kekalkan positiviti antara kita. Abang tahu kau rasa sedih, marah, malu. Aku juga sama. Hakikatnya kita semua di dalam kapal yang sama. Tak ada gunanya sekarang menuding jari. Dan untuk pasukan kebangsaan, jurulatih serta para pemain, kita Ekor Harimau tetap support dan sokong sampai akhir. Okey, keputusan FIFA sudah pun keluar. Rayuan FAM ditolak dan FIFA telah mengekalkan hukuman terhadap FAM dan 7 pemain warisan kita guys. Jadi harapan seluruh rakyat Malaysia hancur berkecai. Okey, ini baru hukuman daripada FIFA. Ini belum hukuman daripada AFC lagi. Kalau daripada AFC tak silap aku, confirm akan tolak mata pasukan kebangsaan kita guys. Paling-paling pun 6 poin. Kemenangan lawan Nepal akan ditolak, kemenangan lawan Vietnam akan ditolak. So jika betul sangkaan aku 6 mata akan ditolak, maknanya bye-bye Piala Asia. Dah tak ada guna lagi guys. Aku bila dapat tahu yang FIFA kekalkan hukuman dan tolak rayuan FAM, memang hancur guys. Aku punya harapan memang hancur Okey, jadi sedih, memang aku sedih lah guys. Memang sedih. Malam ni memang susah lah aku nak tidur kan. Okey, jadi sekarang ni kita tunggu pula hukuman daripada AFC pula guys. Ini macam detik hitam lah. Detik hitam sepak bola Malaysia. Memang detik ataupun sejarah gelap lah guys. Bagi aku ibarat macam kehancuran. Memang FAM ada peluang untuk bawa ke CAS, tapi ini pendapat aku lah. Pendapat aku memang tak ada peluang lah. Pendapat aku memang hancur lah guys. Memang hancur lah. Sedih aku guys.
Okey guys, akhirnya keputusan dah keluar dan FIFA mengenakan secara kekal hukuman terhadap FAM dan juga 7 pemain warisan. Kau nak kata apa lagi dah? Okey, kita nak kilas tang mana dah? Aku pun tak tahu nak kilas tang mana dah tahu. Betul tak? Dulu beria aku backing 7 pemain warisan ni, okey, daripada netizen luar. Tapi kalau dah sampai keluar keputusan macam ni, aku nak backing macam mana lagi? Okey, apa yang aku nak bagi tahu satu benda je. Semua yang terlibat harus letak jawatan. Okey, baik daripada FAM sendiri pun, baik daripada kerajaan sendiri pun. Okey, sebab apa tahu? Kenapa aku cakap kerajaan Malaysia tahu? Atas dasar apa kau bagi dia IC? Okey, atas dasar apa sebenarnya? Adakah dia memberi sumbangan yang besar terhadap negara? Adakah dia memegang apa-apa jawatan yang boleh menguntungkan negara? Okey, ataupun kau bagi atas dasar dia ni pemain yang boleh dijadikan warisan. Sedangkan FIFA menolak pemain ni sebagai pemain warisan. Takkan kau sebagai kerajaan kau tak tahu mereka ni sebenarnya tak layak dijadikan pemain warisan? Kerajaan sendiri pun harus bertanggungjawab tentang benda ni juga. Sebenarnya suka-suka hati bagi suka-suka hati mencemarkan kedaulatan negara tau. Suka-suka hati bagi IC. Memang kalau kau cerita kau ada bulat untuk bagi sekalipun, atas dasar apa? Atas dasar apa? Itu je. Atas dasar apa? Aku tak tahu nak cakap apa. Dan FAM, semua yang terlibat harus letak jawatan. Sebab ini adalah satu yang amat memalukan bagi sesebuah negara tau. Okey, amat memalukan bagi negara Malaysia tau. Okey, merosakkan bola sepak Malaysia. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Okey, so aku tak larat nak backing tau sekarang tau. Kalau kau tengok dalam video-video aku sebelum ni, aku backing tau. Tapi sebabkan benda ni memang dah sah. Okey, kau nak backing pun jadah apanya. Okey, apa pendapat korang, aku pun tak tahu nak cakap apa lah kan. Amat memalukan tau. Aku terima lah kan kalau orang nak kutuk negara aku kan. Sebab dia aku tak tahu nak cakap apa dah. Memang orang-orang rakyat aku sendiri yang buat benda ni. Okay, so semua yang terlibat harus letak jawatan. FIFA menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen kuat dalam menjaga integritas sepak bola global. Lembaga itu menyatakan tak akan mentolerir bentuk manipulasi, pemalsuan, atau rekayasa dokumen yang berkaitan dengan status pemain profesional. Keputusan ini mempertegas sikap tegas FIFA terhadap segala bentuk pemalsuan dan manipulasi dokumen dalam dunia sepak bola profesional. Federasi Sepak Bola Malaysia memiliki waktu 10 hari untuk meminta salinan keputusan dengan alasan lengkap, dan setelah itu pihak-pihak terkait diberi batas waktu 21 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga bila masih ingin melanjutkan proses hukum. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.